lailatin bila qalbin. Allah Rabbi. Yani kata Ibn Abbas pula, rakaatan, 2 rakaat yang diqasadkan untuk tafakkur kepada Allah. Sembahyang 2 rakaat bukan dengan hati yang lalai. Sembahyang 2 rakaat dengan niat supaya ingat, beri sepenuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun min qiyami lailatin bila qalbi. Baik daripada bangun malam bertahajud, tapi tahajud tanpa hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa kehebatan berfikir itu. Kalau sembahyang pun tak hadir, tak tafakur, tak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembahyang itu seolah-olah sia-sialah pada orang-orang yang ambil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Shuraih satu hari dia menangis. Antara ciri-ciri orang mukmin lagi, air mata mereka mudah untuk menangis, untuk keluar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabku katsiran falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Kata Allah dalam Al-Quran, maka hendak kamu kurangkanlah ketawa dan banyakkanlah menangis. Ingat akhirat, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita pada hari ini banyak ketawa. Raja Lawak, Maharaja Lawak Mega, Kerok Komedia, Super Spontan. Allah Rabbi. Terlalu banyak ketawa, sedangkan ketawa itu boleh mematikan hati, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu. Bukan tak boleh seronok, tapi kadang-kadang seronok sampai tahap melebihan, sampai menyebabkan hati kita jadi mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Shuraih dia menangis. Yabki faqila lahu, maka dikata kepada dia, kan apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Shuraih? Abu Shuraih, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Shuraih? Maka jawab Abu Shuraih, tafakkartu fi dhahabi ilmi wa qillati umri wa iqtirab ajali. Allah Rabbi. Katanya, aku sedang berfikir pada ilmu aku yang semakin berkurangan. Wallahu a'lam. Ilmu dia berkurang macam mana? Wallahu a'lam. Aku sedang berfikir tentang ilmu aku yang semakin berkurangan. Wa qillati umri, dan umur aku yang semakin pendek. Allah, semakin sedikit. Dia berfikir umur yang semakin sedikit. Wa iqtirab ajali, dan ajal aku yang semakin dekat. Allah Rabbi. Itu orang soleh. Dia berfikir ilmu dia takkan stay macam tu ya, beku ya. Ilmu perlu dijana untuk mendepani permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, dalam semasa. Seterusnya dia memikirkan tentang umurnya dan berfikir tentang hampir dia dengan kematian. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya pun pagi ini birthday 9 bulan 6 tahun 68. Hari 9 bulan 6 tahun 2012 birthday. Jadi fikir-fikir hari umur 44. Allah Rabbi, 44. Katalah umur kematian biasa ni umur 60. Umur 60, tuan-tuan. Jadi ada masa berapa tahun ni, 16 tahun dengan, kalau fikir macam tu lah. Kalau fikir macam tu, masa-masa ada 60 tahun sebelum sampai umur bonus. Ada masa 14 tahun lagi, yang 16 tahun lagi ya. Nak dakwah, nak ajak manusia beriman dengan Allah, dalam konteks Malaysia, dan dalam konteks yang lebih jauh, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Malaysia tak memadai sekadar, minta maaf lah kalau menyentuh orang politik, tidak memadai sekadar kita tahaluf siasi. Tahaluf siasi satu yang dibenarkan dalam sirah Rasulullah SAW, tapi tak memadai sekadar itu, tuan-tuan. Perlu naik satu marhalah lagi, satu level lagi untuk mengajak manusia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bersahabat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita mengajak mereka supaya menghormati syariat Allah, tetapi kadang-kadang kita lalai untuk mengajak mereka beriman dengan sahibus syariah, tuan yang menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, usaha tahaluf siasi satu yang baik untuk memahamkan mereka tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kena naik satu level lagi, ajak mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ajak kapasiti, tuan-tuan, nak ajak kapasiti beriman dengan Allah, kena ada di antara ramai-ramai ni
kena ada satu kelompok yang rujuk Kalpasir, pergi berdialog dengan Kalpasir. Ini contohlah, berdialog dengan Sani Relu. Kena ada satu kumpulan yang pergi buat secara khusus kerja-kerja, ajak Lee Leong Sik ke apa nama tak tahulah, Cho Ju Min ke, supaya ajak mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita faham dakwah setakat tu ya, tapi kena ada satu level lagi. Nak selamatkan iman mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah antara peranan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bila diutuskan, ajak orang beriman dengan Allah. Kalau fikir logik, Nabi Muhammad tak akan balik Isra dan Mi'raj, tak akan balik cerita dekat kafir Quraisy. Tapi kerana amanah ilmu, nak mengajak mereka beriman dengan Allah, balik Isra Mi'raj, pergi cerita, kata aku diperjalankan sekian. Tak logik pada akal, tetapi tanggungjawab dakwah Nabi Muhammad SAW, mau tak mau kena atas dasar siddiq, amanah, tabligh, fatanah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa